Ibu, kenapa ibu menangis ni? Kenapa papa anak kita, ibu? Papa jahat. Ika, jangan ganggu ibu. Biarkan ibu dulu. Nanti eloklah tu. Jom, ikut nenek pergi kedai. Ika nak aiskrim tak? Nak. Nak aiskrim perasa durian boleh? Boleh, jom. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Ni Emma anak Lola tu kan? Ya, betul, Makcik. Makcik apa khabar? Alhamdulillah. Wah, makin cantik kau Emma. Hampir makcik tak cam tadi. Dah dekat baru kenal. Terima kasih, Makcik. Tasha apa khabar? Dia sihat. Cuma itulah. Mental dia asyik terganggu sejak dia bercerai ni. Asyik menangis je kerjanya. Dah, ya ke? Kesian pula tengok. Dia kat mana sekarang? Boleh saya jumpa dia? Dia ada kat bilik tu. Masuklah. Terima kasih, Makcik. Ya. Semua ni dah takdir Allah. Kita redakan je lah pada ketentuannya. Memang jantan tak guna macam tu lah. Nak dipakai, jemur dibuangnya. Kau tak rasa apa yang aku rasa, Emma. Kau bahagia dengan suami kau walaupun kau tak ada anak. Sebenarnya kita senasib, Tasha. Aku dah 2 tahun diceraikan. Rosman pun dah kahwin lain. Siap dah ada anak seorang. Tapi aku tak pernah cerita pada siapa pun. Semuanya aku pendam seorang-seorang sampai sekarang, Tasha. Ya Allah. Sumpah aku tak sanggup. Maafkan aku, Emma. Apa perlu aku buat? Emma, tolonglah aku. Tapi kau kena ikut apa yang aku suruh buat. Boleh?